Betty, Betty, pretty little Ricky Betty 뭐든 될 대로 되라지 Catch me if you can Betty, 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 Betty 나는 없어 거기 이미 어차피 못하질 테니 Catch me if you can. Hi guys. Ni kita malam sebelum nak pergi main paintball, kita meeting-meeting dulu nak bahas meeting. Lepas tu tengok. Malam Sabtu malam Ahad. Jadi lepak-lepak makan dekat Mamu Daun Pisang. Makan-makan. Syek, sedap tak nasi dekat Mamu Daun Pisang, Syek? Sedap tak? Oi, sedap. Sedap gila. Tapi aku minum je. Oh, minum je awak. Man, esok kita nak buat apa, Man? Kita ambil tembak-tembak. Tembak-tembak. Police entry 1 tu je ke? Ha? Dah. Tembak video blog lah. Video vlog untuk pembukaan untuk esok. Dah bersedia, Abad? Ready dah, Abad? Ha, nak tembak siapa esok? Tengah cakap tau. Ha? Tembak yang tengah cakap oh. Ha? Nak tembak yang tengah bercakap tu dah lah pendek pekak pula. Nak kapas hingga tak banyak pun. Awak nak tembak aku? Apa dendam hang aku? Ha, cerita sikit. Apa dendam hang aku? Ha? Sebab geram. Ha? Sebab geram. Kenapa? Hang beritahu kenapa hang geram kat aku? Sonok kenapa? Ha. Bat. Nak tanya, esok hang rasa siapa ditembak hang? Ha? Hang rasa esok hang kena tembak tak? Tak. Hang tak kena tembak? Okey. Kita tengok guys. Tengok. Sekejap aku insert klip dia kena tembak. Di. Hang nak tembak siapa esok, Di? Tembak dia sendiri lah. Tak macam tu. Dia buat. Jadi hang rasa Setengah jam lagi baru mati. Boleh-boleh mesej dulu. Baring. Jadi hang Dulu. Pegang tangan saya dulu. hang akan mati di tangan sendiri lah esok, Di. Hari hang akan mati di tangan sendiri lah esok. Okey. Faham. Esok strategi apa? Strategi esok tadi hang cakap tadi. Strategi aku esok Zainuddin dengan Pia jadi tanker aku. Dua-dua orang ni jadi tanker aku. Hang nak buat macam mana tadi hang cakap? Pegang ni kan. Oh ni gigi pula. Macam tu guys. Akal semua. Kita tengok esok siapa yang kena tembak banyak kan? Ya, tengok tiba-tiba muncul ini budak. Tiba-tiba ada kat Penang. Oh, kita orang ingat dah tak jumpa dah dia ni kat muka bumi Penang. Tiba-tiba sampai. Okey. Oh, rambut sama juga ah. Goyang sikit. Wah. Tak baik. Dia kena ada vibe dulu kan. Okey. Amal? Esok rasanya siapa akan tembak Amal? Siapa? Ha. Tak ada siapa yang akan mampu tembak saya. Tak ada siapa akan mahu tembak. Okey. Saya akan masuk tanpa vest. Awak rasa awak rasa awak akan tembak siapa? Saya akan tembak bat. Oh, dia akan tembak bat. Dia punya target adalah bat ya guys. Walaupun 4 tim saya akan tetap tembak dah. Satu tim tapi dia nak aim bat. Ha. Kalau ada grenade dengan grenade sekali saya nak. Malam ni hari Sabtu, malam Ahad. Kitanya nak berehat-rehat di rumah tetapi diseru. Kita sekarang ada dekat Mamu Daun Pisang, geng. Ada berapa biji motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motor KL, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motor. Lepak-lepak malam Sabtu 15 motor. Guys, nak tunjuk guys motor Hanifah, motor baru Hanifah. Jeng. Motor baru dia. CF motor guys. CF motor 450. CF motor warna putih geng. Tapi memang time tu heavy. 450. Bunyi dia sedap kot.
Yang ni cerita kau nama dia apa? Aku pun tak tahu. Tapi aku tahu kita nak letak benda ni untuk nak elak tank slap. Nampak kan? Benda ni untuk elak tank slap kan? Nama dia apa? Damper. Damper. Nama dia damper. Yang ni untuk kurangkan possibilities nak kena tank slap. Ni dia. Dia duduk sembang kata nak beli skuter. Skuter. Ni yang keluar skuter dia je. Mari kita tanya owner dia. Owner, kata skuter kenapa keluar motor lain owner? Custom order ni. Ni custom order import ni. Oh, import punya. Kamai. Tapi si ada bumper, dumper. Nak elak tank slap. Trauma ke? Trauma. Alah, trauma. Kena utamakan. Alah. Okey. Oh, dia beli kasut. Semua cukup dah. Dia benda pertama dia buat dapat motor tu dia tukar ni geng. Dia tukar ni. Tengok. Hampa tengok. Keluar tak sampai sehari dia tukar dah. Dia tukar dah benda ni. Jaket baru, semua baru. Karen tak karen? Sampai hari tu tiket-tiket. Dia praktis lah. Apa dia? Ada lem lah. Dia tengok aku pakai pakaian macam mana. Sebab tu lah hari tu Han tengok aku lari terkedek-kedek tu sebab aku pakai pakaian lem. Esok kau pakai gili. Abang takkan jumpa aku kat mana? Aduh, geli pula. Ada gili. Ambil butterfly pakai. Bukan lagi lah. Dia. Bapak palatau. Aiman perempuan tu. Kita gili macam tahu tu dia gelak. Buat kaki. Bat, lain kali tak tahu tanya Bat. Orang boleh bagi tahu. Semua ni lepas dah makan dekat Mamu. Daun pisang tu nak main Q1 pula. Sakit. Dah pukul 1 dah guys. Ni sesi-sesi menganjing motor. Depa ni budak-budak lelaki ni dasar toksik. Yang Kawasaki tu colour silver. Dah ubah dah. Sorry ya, saya Kroni. Aku 150. Kroni. Toksik ni semua muka-muka toksik. Saya tak bercampur dah motor saya duduk sana. Motor duduk sana. Dia bawa RS dia tu duduk sana. Dreng. Tak tahu lah sampai pukul berapa daripada duduk sini. Aku dah nak kena balik dah ni. Dah pukul 1 mau aku. Mana ada, aku perempuan tau, aku girls. Aiman, Hanipon. Semua boleh awal. Aku tengok bukan lelaki. Orang lepok dulu. Ya. Lepok lah. Lepok. Esok bangun lambat. Tak aku nampak lah. Tak bangun lambat geng. Esok kita tengok dia sampai berapa. Ni kita ajak cepatnya lah. Okay guys. Tak apalah, biarlah depa ni nak depa nak melayan perasaan. Aku nak balik dah geng. Biarlah depa. Mari. Bye bye. Jumpa esok dekat USM Paintball. Cang. Okay guys, sekarang kita dekat Taman Pusat Dun. Makan. Sekarang dah 8.30. Bat. Sekarang kuih bang. 8.30. Oh, 8.30. Makan 8.30 sebelum makan ubat tau. Kau ubat dulu lah. Oh. Untuk tenaga. Takut beli pula. Takut beli pula. Sebab apa jenis aktif. Jenis aktif tu Oh, untuk Sagi lah tu. Okay. Tengok guys, Sagi mereka aktif macam mana. Ngantuk lah 3 jam. Makan. Okay guys, kita dah sampai dekat tempat nak main. Nak main paintball ya. Hari ni semua ada 20 orang tambah 4. Tambah 4 player baru. Rudy, apa perasaan anda? Sudah bersedia kah? Biasa je. Tengok sikit, tunjuk sikit dah bersedia. Oh macam tu lah. Macam siap. Anda dah bersedia? Ada dah bersedia? Oh, tapi ni ada mesin kedegang tapi tu. Mesin buat apa? Yang betul. Belilah.
Mesin geregang nak minum. Flash. Flash tak flash. Nak flash buat apa? Oh. Lambatlah tak faham. Ha? Dia seorang tau. Ada tim. Pak ambil phone bag Syed. Aku tak tahu macam mana dalam poket aku. Asal bag letak dalam poket aku ke? Bag dah sampai dekat sini. Dia sedap phone dia tak ada. Alamak, mana phone? Lepas tu dia kalau naik motor dia terus pi. Nak pergi tempat makan tadi. Nak pergi tengok phone dia. Tu dah sampai dah. Tu Nabil pergi kejap dia lah. Tadi Ayo. Bak mangai. Bak mangai geng. Kan ni hang kejap dia sampai mana Nabil? Macam mana pun hang boleh ada kat Syed? Lupa. Aduh. Peringat poket. Ni kat KL jadi dengan drone. Ni jadi dengan phone pula. Orang tua. Berapa kurung orang ada buat tak tahu. Sampai mana dah? Ni tu aku ingat ni. Mana ajak aku. Ada semangga tu kan. Tu dia. Belum start game dia dah kena serang dah guys. Dia lah. Pokok lah mereka ni. Aduh. Okay guys. Nak tunjuk motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lepas tu kawan-kawan Hakimi naik Creators. Semua dah ready, semua dah excited dah ni. Kita dekat OFB Paintball. Bukan susah pun dah aku main mata terbuka. Sesi apa ni? Sesi Temurama. Bukan, sesi psycho. Sesi psycho. Psycho. Ini apa semua? Starting kita nak buat tu. Kiri mataku, mataku. Bongok lah. Okay, kita tengok ramalan hari ni tim siapa menang. Ya, risau. Akan jadi medik aku. Lepas aku akan jaga pukul 6, pukul 3, pukul 12, pukul ni. Okey aku nak kepala orang ni, aku nak kepala orang. nak kepala dia. Nabil hanya jaga kepala hang. Kesasaran kami. Mana matamu? Kalau dia kelak awal, tak payah jadi askar. Weh, fikir nama grup. Siap-siap fikir nama grup. Lepas tu kita ni dengan apa? Mana tak tahu. Fikir nama grup dengan kita nak ni apa chanting apa ni? Ikan. Untuk mengelakkan kecederaan. Kat mana scratching? Sini. Okey. Okay. Kimi depan. Kimi depan. Okey, kita punya lead untuk stretching hari ni. Ha? Bulat. Okey, bulat. Bulatan. Guys, dalam bulatan. Ting, titik. Duduk dalam bulatan, geng. Cepat. Cepat. Jaga ni ya. Tapi. Ha? Malaysia aku bola. Zora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduk mak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa je buat jawapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buatlah.
Jumping pula. Jatuh ni. Macam apa dah tengok. Pistol betul apa semua kan. Yang ni pun ada safety pin. Tak nampak kan? Okay. Pin ni pin. Safety pin. Dekat sini pun dia ada tulis push fire, push safe. Kiri ke kanan lock. Tapi jangan paksa. Paksa lah dia boleh keluar lock. Kanan ke kiri boleh tembak. Okay? Tak lagi tembak, tak lagi bagi lah. Awal-awal boleh terima. Oh, takut bab melatoh orang tu. Lagi apa ni? Lagi dia letak tembak kita ni. Tembak. Lock. Kanan ke kiri boleh tembak. Okay, tak kiri kanan mana? Tengok. Kiri kanan. Boleh tahu lock kiri kanan mana? Saya tak pernah tembak ni je tau. Kiri kanan lock. Nasi empuk. Tim. Kepala panas. Bela dia. Ini tim. Charlie. Kepala panas. Terbaik. Wah. Ini tim. Jombi. Ikan lelu, ikan lele. Jaga lele. Jangan kami mon. Game start. Winner. Team Black Scorpio. Team Gabon. Sebab apa guys? Sebab topi comel. Game start. Tengok aku bang. Tengok aku. Woi. Leg. Itulah yang ni kena dengan aku. Tengok band kena highway. Nampak tengok. Ini dia. Weh, jangan buka depan. Luar tak bang? Keluar. Duduk kat belakang kena pulak. Lalu belakang. Baik tak kena ni dorito ah. Kata-kata untuk hari ni. Pistol jam. Aku mati. Untuk kata-kata untuk hari ni.
Duk kata-kata untuk hari ni. Harusnya aku, bukan dia. Ai. Abang, kata-kata untuk abang hari ni. Kata-kata untuk hari ni. Babi tak ada suara. Tak cakap pula kelo dah. Oh, telur pula. Abang ni kalau kata ayuk, abang ni masuk boleh. Apa tak faham perasaan aku? Sniper jam. Aiman. Jadi kalau ada pergi kan. Ada. Tapi Nampak bos player dah habis tu. Ha? Nampak bos player nampak. Nampak je no. Dah kata je pop melekat dia. Dia tak boleh tembak. Ni. Dia bukan kena. Hampa yang takut tembak senapang. Tak wani tembak aku. Ni. Sebutir je lah. Ni. Aku macam mana? No. Kalau aku mat. Aku dengar dia duduk aku balak aku kata haram je dah tak kelak. Sampai dalam hidup. Iya kan. Dah dia masuk mulut aku. Wapik ni. Parah. Yang ni pun kanan kiri kena. Kanan, kiri, bawah semua kena. Afdah Okey. bangku yang tinggi. Im. Cepat. Mare ke mare. Apa lebih hoi? Ke sana. Topi aku hilang. Sana oi. Biar. Tak payah. Ni ke tim padu tu? Padu ke ni? Penutup. Apa dia invite Isaac dalam last game? Isaac dah lah juling. Ada gambar. Nanti tak ni nak buat penutup pula. Kata-kata hari ni tak terkata dah. Tak terkata dah. Enjoy tak? Tak enjoy. Aku tak dapat headshot Nabil. Kalau hang tak boleh tembak, hang makan ubat tu. Hang makan peluru. Yang masuk sampai hidung. RM10 ataupun 50 kata-kata. 50 kata-kata. Okey, siap. Kata-kata Pak Afdal. Kata-katanya, sakitnya bukan di hati tapi sakitnya di kepala yo. Wadidaw.
Wadidaw. Habis. Reverse solusinya. Okay, lepas ni kita orang nak pergi makan lunch. Lepas tu maybe kita orang akan pergi Taman Rimba guys. Taman Rimba. Taman Rimba. Kelas kau Maria. Tutup saya kamera. Bye. Meow. Hai guys. Kita orang lepas pembol tadi, kita orang main di kat Taman Rimba. Tapi tadi bateri aku mati. Bateri kong mati. So tak ada rekod-rekod lah. Bye. Okay. Dia nak tunjuk, dia nak buat appearance je. Dia lama tak buat appearance kat YouTube. Ciao. Manciau. Weh, Nabi. Ni ada member baru kita hari ni. Tak tahu lepas ni nak balik terus ke macam mana Aiman? Aiman ajak makan ais kacang. Kau nak nak balik boleh. Kita dah insya-Allah. Mereka je apa setinduk orang lelaki tu macam tu. Macam Bat pun kan. Dia kalau nak ajak pergi mana-mana kan. Dia macam boleh tak aku nak macam ni. Kalau tak boleh tak apa. Macam serius. Dah tak risau tapi kalau cari kacang kat sini semua mahal-mahal. Tu lah memang lah. RM11, RM20. Tak relevan betul-betul. Harga kat sini tak relevan. Okay lah guys. Thank you so much yang mana support kita orang, yang mana duk like, komen semua. Thank you so much. Kita orang appreciate your support. Ni je lampu hutan dan Pulau Pinang. Dah kenapa dah tu ni tak tahu ni pasal apa. Orang terbiak oi. Inilah keadaannya. Motor-motor di... Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Jadi, siapa-siapa yang buka orang Penang, nak main Penang nanti, ni adalah Taman Rimba kita orang. Taman Rimba Teluk Bahang. Ini adalah map dia ya. Selalu... gitulah. Kat sini ada juga resort. Mereka buat macam homestay. Cantik. Tapi tak tahulah belah mana. Rasanya ada jalan ni kot. Kita orang selalu kalau mandi, kita orang guna jalan ni je. Naik atas tu, jumpa adalah sungai-sungai. Sungai-sungai. Okay, ada ucapan apa-apa tak untuk YouTube? Orang yang jarang muncul. Aku first time jumpa dia weh. Lepas ni main lagi. Lepas ni main seronok keluar dengan budak-budak NS. Boleh. Sebab aku bukan tak mau lepak. Apa lepak kat pulau. Jauh daripada tempat dia. Sekali keluar setengah jam. Sekali keluar setengah jam. Setengah jam pergi, setengah jam balik. Lepak dah 2-3 jam. Esok kerja pula. Inilah dia. Oi, Bat. Ni mati. Tak serong lah Bat Okay guys, jumpa. Okay, begitu. Jumpa di next video. Okay guys, standing. Jumpa di next video. Tengok budak-budak ni buat pasal lah main tempat orang ni. Lekang budak tu dia. Kita orang dekat Carport. Tadi duduk lepak-lepak makan-makan set. Lepas tu tiba-tiba hujan guys. Jadi kita pun berlari lah. Berlari masuk di kawasan yang berteduh. Ini adalah Carport guys. Tempat lepak ni best jugalah. Tepi JT. Tu JT. Situ JT. JT untuk naik ferry. Ini adalah Carport. Kalau cuaca okey ni best tu lepak sebab angin-angin.